Okay, Hakim dekat outlet MK sekarang. Hakim nak tunjuk korang backpack MK yang Hakim rasa ramai akan suka. Actually, Hakim tarik balik. Bukan ramai akan suka, tapi memang ramai dah suka sebab Hakim tengok dah ramai orang beli dah ni. Sebab so far Hakim juga yang buka kotak, unbox kotak. So Hakim tahu siapa yang dah order bag ni. So korang boleh tengok sini. Ini dia JC backpack. Yang ni size large ke size medium? Hakim tak sure. Hakim check dulu. Size Hakim ni size large. Okay, betul. Ni size large. Size large. Nampak tak? Besar tak? Size large. Okay. Ni size large. And dia ada dua colour dekat depan Hakim ni. Dia actually ada few other colours juga. Tapi yang dekat depan Hakim sekarang ni kita ada dua colour. So kalau korang berminat yang ni ada colour vanilla and then ni colour signature brown. Hakim review satu je colour sebab kalau Hakim review satu persatu every colour, Hakim takut macam terlalu panjang. Okay. So korang tengok dalam dia quite spacious juga. Laptop confirm muat. Laptop 13 inch 14 inch confirm muat. So korang jangan risau part tu. 15 inch Hakim tak sure tapi 14 13 memang muat. 15 je Hakim tak sure. And then dia ada strap yang korang boleh adjust Dia punya backpack ni strap dia korang boleh adjust dekat bawah ni. Nampak tak? Lepas tu dia ada pocket compartment kat depan ni. Quite spacious juga. Nak letak wallet, nak letak ID card ke kalau kita pergi let's say kita pergi kerja atau pergi college atau pergi travel kan, letak pasport ke. Lepas tu kat belakang ni korang boleh letak laptop besar compartment belakang ni, and then korang letak macam-macam boleh dalam ni sebab dia quite special juga. Tapi yang best ni dia tak terlalu tebal, so dia tak terlalu bulky. Kalau terlalu bulky tak sesuai nak bawa travel sangat sebab tak cantik kan, buruk. Tapi yang ni tak teruk sangat. So Hakim memang really recommend. Siapa yang nak boleh terus check out dekat platform kita sebab kita ada voucher yang best sekarang. Boleh baca detail dekat description kat bawah. Okay.